Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tengok apa ni. Kita nak share satu benda Apa yang kita buat ni? Kesan bakar. Sebenarnya dulu kat sini ada satu pokok durian yang besar. Dah besar tapi umur tak panjang lah. Pokok tu dah mati, batang pun dah reput apa semua. Kerana penyakit lah. Jadi kita terpaksa bakar lah. Sebab apa kita bakar batang yang reput tu? Salah satunya sebab sebelum kita nak tanam anak baru, kaedah pengawalan penyakit bawaan tanah, kita terpaksa bakar nak hapuskan. Contohnya biasa ada nematod untuk ni lah, bakteria dalam tanah yang akan menyebabkan penyakit akar. Dan sebab yang lainnya, akar-akar pokok yang reput ni, akar-akar kayu akan menarik anak-anai. Kayu dengan anak-anai memang tak dapat dipisahkan. Hari ini persediaan pertama untuk kita tanam anak baru. Ada lagi persediaan yang lain, nanti kita akan share lagi. Alright, Assalamualaikum.